Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat meneruskan perbincangan kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah saya menyambung perbahasan berkaitan dengan bagi subjek pengantar syariah, iaitu tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini berkaitan dengan muqtadah, ghairu muqtadah dan juga musyaqqah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga istilah itulah? Yang pertama ialah muqtadah. Muqtadah ni kalau mengikut para ulama fiqh, istilah muqtadah ini berasal daripada perkataan al-iddah. Al-iddah iaitu merujuk kepada wanita yang sedang menjalani tempoh iddah, iaitu masa menunggu selepas perceraian ataupun berlakunya talak, sama ada talak cerai hidup ataupun kematian suami, di mana wanita tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki lain sehingga tempoh itu selesai. Ini yang dimaksudkan dengan dengan muqtadah. Dan kalau kita rujuk kepada kenyataan iddah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 228, dan perempuan-perempuan yang diceraikan, ini bagi cerai yang hiduplah, hendaklah menahan diri ataupun beriddah selama 3 bulan, 3 kali suci. Dan bagi iddah bagi kematian suami, kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 234, dan orang-orang yang kematian suaminya hendaklah menunggu ataupun beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi sebab itu ulama-ulama fiqh menyebut bahawa iddah ini merupakan tempoh yang disyariatkan bagi menjaga nasab, bagi memberi ruang rujuk, dan juga bagi menunjukkan penghormatan terhadap perkahwinan yang telah berakhir. Sebab itu ada tempoh ataupun iddah tu. Dan juga tujuan iddah ini juga adalah untuk memastikan tidak berlakunya pencampuran nasab, dan juga untuk menjaga kehormatan wanita itu sendirilah. Dan dalam kata yang lain, ada juga ulama yang berpandangan bahawa iddah ini adalah ibadat badaniyah, iaitu satu bentuk ibadat fizikal kerana melibatkan kepatuhan dan kesabaran terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkaslah berkaitan dengan muqtadah, iaitu wanita yang menjalani tempoh tertentu setelah berlaku perceraian, sama ada perceraian hidup ataupun kematian suami. Dan kalau kita lihat dari sudut tujuan iddah ini, jadi Islam telah meletakkan beberapa hikmah lah di sebalik adanya iddah ini. Pertama, untuk memastikan rahim wanita itu bersih, tiada kehamilan. Jadi bertujuan untuk menjaga nasab ataupun keturunan lah, supaya tidak berlaku kekeliruan jika wanita itu mengandung. Yang keduanya adalah untuk memberi tempoh berkabung jika berlaku perceraian disebabkan oleh kematian. Jadi jika suami dia meninggal, maka sepatutnya memberikan masa lah ataupun tempoh tertentu supaya wanita itu tabah itu dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik setelah kematian suami. Yang ketiganya ialah memberi peluang untuk rujuk. Jika talak itu talak raj'i lah, mana talak yang membolehkan wanita dan suaminya itu merujuk kembali. Jadi dengan tempoh iddah itulah maka Islam membenarkan wanita tersebut, lelakinya, suaminya merujuk kembali perceraian tersebut. Dan seterusnya untuk memelihara maruah dan nasab anak lah. Jadi supaya tidak wanita-wanita itu tidaklah dianggap kopuh dalam mencari pasangan baru. Jadi maknanya orang kata berilah masa bertenang dahululah. Ini antara tujuannya. Banyak lagi sebenarnya tujuan yang lain yang di sebalik
tempoh ataupun iddah yang diberikan kepada seorang wanita ini. Seterusnya kita lihat pandangan ulama berkaitan dengan jenis-jenis iddah ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran lah, diuraikan oleh para ulama. Jadi kalau kita lihat iddah ini, iddah kematian suami, maka ditetapkan oleh Islam selama 4 bulan 10 hari. Iddah bagi wanita yang bercerai hidup dengan suami iaitu 3 kali suci. Ini bagi wanita yang masih ada haid lah. Dan bagi wanita yang tidak ada haid, yang menopause orang kata, yang berlaku perceraian, maka 3 bulan. 3 bulan. Bukan 3 suci, 3 bulan. Manakala bagi wanita yang yang bercerai ketika hamil, maka iddah dia sehingga dia melahirkan anak. Sehingga dia melahirkan anak. Jadi itu maksud muqtadah, iaitu suatu pengertian yang membawa maksud wanita yang diberi tempoh ataupun iddah masa tertentu apabila berlaku perceraian. Okey, yang seterusnya ialah ghairu muqtadah. Ghairu muqtadah. Apa maksud ghairu muqtadah ini? Ghairu muqtadah ialah wanita yang tidak berada dalam tempoh iddah. Jadi kalau mengikut ulama, wanita ini ialah wanita yang tidak terikatlah dengan tempoh iddah. Sama ada wanita yang tidak terikat dengan tempoh iddah ini, iaitu wanita yang belum pernah berkahwin, dia tak ada iddah lah, ataupun wanita yang telah bercerai tapi iddahnya telah tamat. Dan yang ketiganya ialah pernikahan itu tidak sah, ataupun fasik, dan tidak berlaku persetubuhan, maka juga tidak ada iddah. Dan keempatnya ialah wanita yang diceraikan atau ditolak sebelum berlakunya persetubuhan. Jadi sebab itulah para ulama menyatakan bahawa wanita ghairu muqtadah ini adalah wanita yang bebas, wanita yang bebas dari segi kekangan hukum. Dengan sebab itu dia boleh dipinang dan boleh dinikahi secara jelas, secara sharih. Jadi tidak ada halangan bagi wanita ghairu muqtadah ini untuk dia menerima pinangan dan juga melangsungkan pernikahan serta-merta bila-bila masa, tanpa menunggu tempoh tertentulah sebagaimana wanita muqtadah tadi. Jadi contohnya kalau seorang anak dara yang belum pernah berkahwin, dia boleh terus berkahwin kalau ada pinang dia, ataupun seorang janda yang telah habis iddahnya, ataupun seorang wanita yang ditalak sebelum berlakunya persetubuhan, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab ayat 49 lah. Boleh rujuklah surah Al-Ahzab ayat 49. Jadi kalau kita lihat hukum dan implikasi fiqh terhadap wanita ghairu muqtadah ini, dia boleh dipinang secara jelas, maknanya direct. Siapa-siapa lelaki yang nak meminang wanita-wanita yang ghairu muqtadah ni dibolehkan. Ataupun wanita ghairu muqtadah ni dia boleh keluar daripada rumah, keluar dari rumah pada bila masa, mana dia tak terikat, ataupun dia nak berhias. Sebagaimana kalau wanita muqtadah, kalau kematian suami dia tak boleh. Ataupun wanita ini ghairu muqtadah, dia boleh berkahwin bila-bila masa kerana tidak terikut dengan hukum, tidak terikat, tak terikat dengan hukum iddah ini. Ini. Okey. Jadi seterusnya kita lihat ada perkara yang berkaitan dengan wanita muqtadah dan ghairu muqtadah ini, iaitu apa yang kita lihat berlaku dalam kehidupan mereka, yang mana kita lihat apakah halangan-halangan ataupun perkara-perkara yang menyukarkan kehidupan mereka. Sebab itu dalam istilah fiqh ni ada satu istilah yang dikenal sebagai musyaqqah. Musyaqqah. Jadi perkataan musyaqqah ini berasal daripada perkataan syaqqa, ataupun musyaqqah, yang bermaksud kesulitan ataupun kesusahan, ataupun dipanggil sesuatu yang menyusahkanlah, yang menghalang. Dalam bahasa Inggeris dipanggil obstacle.
Jadi dalam konteks fik atau hukum perkahwinan dan iddah, kita lihat istilah ini merujuk kepada keadaan yang menyukarkan atau membebankan wanita semasa menjalani iddah atau dalam konteks hukum tertentu. Ini dia berkaitan dengan wanita yang beriddah lah. Jadi ada cabaran-cabaran dia, ada bebanan-bebanan ataupun ada kesukaran-kesukaran yang dialami. Jadi bagaimana cara yang diajar dalam Islam lah atau dibolehkan dalam Islam. Jadi kalau kita melihat pandangan ulama-ulama fiqh menyatakan bahawa masyaqqah ini ataupun musyaqqah ini adalah kesulitan yang melampaui kebiasaan. Melampaui kebiasaan. Yang apabila berlaku, maka syarak memberikan rukhsah, keringanan lah untuk mengatasinya ataupun mengelakkannya. Jadi itu maka Islam memberikan kebenaran lah walaupun dia dalam keadaan dia beriddah dan sebagainya. Sebab itu dalam hukum fiqh ni kita selalu dengar kaedah fiqh berdasarkan prinsip musyaqqah ini di mana ulama membangunkan satu kaedah fiqh yang terkenal, jadi al-masyaqqah tajlibul taisir. Tajlibul taisir maknanya kesukaran itu membawa kepada kemudahan. Jadi kaedah fiqh ini diterima oleh semua mazhab lah. Jadi kalau kita lihat walaupun musyaqqah ini bukan kategori wanita, tapi dia menggambarkan bagaimana keadaan yang dialami oleh seorang wanita dalam situasi tertentu. Contohnya kalau wanita muqtadah ni yang beriddah itu dia tiada tempat tinggal, tidak ada tempat tinggal. Jadi dibenarkan dia berpindah jika ada bahaya atau keperluan mendesak. Jadi ini contohnya. Kalau katakan wanita tu mengalami kesukaran di sudut tempat tinggal semasa iddah, maka dia boleh berpindah tempat yang lebih selamat. Kalau ada kerana tempat itu dianggap sebagai bahaya. Itu. Ataupun wanita yang mengalami kesusahan kerana perlu menjaga anak kecil sendirian semasa iddah. Maknanya dia boleh yang perlu dia kena bekerja, katakan. Dia terpaksa bekerja. Maka dia boleh keluar rumah lah atas dasar masyaqqah dan juga atas dasar darurat. Jadi begitu juga kalau kita lihat wanita tua yang uzur dalam iddah. Jadi boleh diberi bantuan khas atau kelonggaran daripada keharusan tertentu. Jadi kalau katakan ataupun wanita yang menghadapi tekanan emosi, katakan emosi yang beratlah. Jadi dia boleh menerima ziarah keluarga wanita lain untuk memberikan sokongan kepadanya, sokongan moral kepadanya. Jadi itulah dikatakan masyaqqah ini. Dia digunakan dalam konteks hukum pengecualian ataupun kelonggaran hukum. Jadi musyaqqah ni atau masyaqqah ini bukan kategori iddah, tapi lebih kepada keadaan atau sifat yang dialami oleh wanita dalam atau di luar iddah yang mengalami kesusahan. Maka di situ ada kelonggaran-kelonggaran hukum lah diberikan oleh syarak kepada wanita yang muqtadah bagi mengatasi ataupun untuk memberikan keselesaan lah, bukan keselesaan, masalah untuk mengatasi masalah kehidupan dia. Okey, kalau kita lihat perbandingan di sini contoh antara muqtadah, ghairu muqtadah dan juga musyaqqah ni. Jadi kalau kita lihat dari aspek definisi yang kita dah faham tadilah, muqtadah ialah wanita dalam tempoh iddah, manakala ghairu muqtadah ni ialah wanita yang tidak terikat dengan iddah lah. Jadi musyaqqah ini ialah bagaimana wanita yang mengalami kesukaran. Tak kira lah wanita itu dalam keadaan muqtadah ataupun ghairu muqtadah. Yang keduanya ialah status iddah. Status iddah ataupun status hukum.
Dia kalau mu'tadah ni dia dalam iddah lagi lah, dia anggap dalam iddah. Maka dia wajib tunggu iddah dia sebelum berkahwin. Yang ghairul mu'tadah tidak terikat dengan iddah, boleh berkahwin pada bila masa. Jadi musyaqqah ni dia boleh jadi dalam iddah ataupun di luar iddah. Manakala larangan berkahwin baru tidak boleh berkahwin, boleh berkahwin. Jadi bagi musyaqqah ini ada bergantunglah kepada status iddah itu sendiri. Maknanya kalau wanita ghairul mu'tadah ni tak terikat lah. Contoh ini saya rasa dah itulah. Disebutkan tadi janda kematian suami, dia ada tempoh iddahnya, anak dara ataupun janda yang telah selesai iddah dia, di mana kalau musyaqqah ini, kalau wanita yang iddah tu tiada tempat tinggal, maka dibenarkan untuk dia berpindah ke tempat yang lebih selamat. Dari sudut boleh menerima pinangan, ini hanya berlaku secara sindiran. Manakala ghairul mu'tadah boleh dilakukan secara soreh. Dan dari sudut relevan dalam hukum, penting dalam hukum nikah, rujuk perbahagian harta ni penting. Sebab apa? Sebab dia ada kesan kepada hukum lah bagi wanita mu'tadah. Jadi kalau ghairul mu'tadah ni dia kurang berkait rapat, sebab bila dah berlaku perceraian dan ambil tempoh, jadi hubungan tu dah dianggap sebagai selesai. Jadi sebab itulah hukum pun berubah. Jadi ini antara kita lihat perbandingan secara ringkas lah. Jadi sebagai kesimpulannya, mu'tadah ini adalah wanita yang wajib menunggu tempoh iddah selepas perceraian ataupun kematian suami. Ghairul mu'tadah adalah wanita yang bebas daripada iddah dan boleh berkahwin pada bila-bila masa ataupun serta-merta. Dan musyaqqah ini ialah pula bukan kategori iddah, bukan satu kategori iddah bagi wanita, tetapi keadaan kesukaran, merujuk kepada keadaan kesukaran yang dialami oleh sesiapa sahaja, termasuk sama ada mu'tadah ataupun tidak, dan menjadi sebab bagi kelonggaran hukum ataupun diberi rukhsah kelonggaran. Jadi sekadar itulah perbincangan kita berkaitan dengan mu'tadah, ghairul mu'tadah dan musyaqqah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.